Pernah tak anda berhenti sekejap dan fikir tentang satu keajaiban yang berlaku depan mata kita setiap hari? Dalam perkongsian kali ini, kita akan kupas salah satu misteri yang paling asas tentang manusia. Macam mana dari tak tahu apa-apa, kita boleh belajar bercakap? Cuba bayangkan benda ni. Seorang bayi kan, dalam masa beberapa tahun je, dia boleh bertukar dari sekadar menangis kepada perbualan yang rumit. Dia tak pergi kelas tuition, tak baca buku teks pun. Tapi entah macam mana, dia berjaya hack kod bahasa. Soalan inilah sebenarnya yang dah jadi punca perdebatan besar antara pakar psikologi dan bahasa selama bertahun-tahun. Dan punca perdebatan ni sebenarnya berpusat pada satu pertarungan klasik, nature lawan nurture. Adakah kebolehan kita bercakap ni sesuatu yang kita belajar dari persekitaran ataupun ia memang dah ada dalam diri kita sejak lahir? Okey, jom kita selami pandangan yang pertama dulu. Baiklah, kita mulakan dengan camp nurture dulu. Ini adalah pandangan dari aliran behaviorisme. Bagi mereka ni, bahasa tu tak adalah istimewa sangat. Ia cuma satu lagi tingkah laku yang kita belajar. Sama macam kita belajar ikat tali kasut atau kayuh basikal. Jadi, menurut pakar behaviorism macam B.F. Skinner, ceritanya macam ni. Semuanya bermula dengan rangsangan dan gerak balas. Bayi kan? Dia akan cuba tiru bunyi yang dia dengar. Itu rangsangan. Lepas tu, bila dia sebut sesuatu yang dekat-dekat betul, contohnya mama, dia terus dapat ganjaran. Mak ayah senyum, peluk, puji. Inilah yang dipanggil pengukuhan positif. Proses ni diulang dan diulang sampailah ia jadi tabiat. Senang cerita, ia satu proses yang datang dari luar, dari persekitaran kita. Dan petikan ni memang merumuskan semuanya. Bagi geng behaviorist ni, bahasa bukan soal otak atau kreativiti dalaman. Tak, ia cuma pasal membentuk tabiat melalui ganjaran. Kalau dapat ganjaran, kita buat lagi. Kalau tak, tingkah laku tu akan hilang. Simple kan? Tapi, betul ke ia sesimpel itu? Adakah ini penjelasan penuhnya? Okey, sekarang jom kita tengok pula pandangan yang betul-betul bertentangan. Kita masuk camp nature pula. Ini adalah pandangan dari aliran mentalism yang percaya bahasa ni sebenarnya jauh lebih kompleks daripada sekadar satu tabiat. Sekitar pertengahan abad ke-20, muncullah seorang ahli bahasa, Noam Chomsky, dan dia tanya satu soalan yang betul-betul mengubah lanskap perdebatan ni. Soalannya, kalau bahasa ni kita belajar dengan meniru je, macam mana budak-budak boleh cipta ayat yang dia tak pernah dengar pun sebelum ni? Fikirkan kan? Kadang-kadang budak-budak buat silap yang kreatif. Macam cakap, saya nampak banyak kucing-kucing. Dia tak pernah dengar orang dewasa cakap macam tu kan? Ini bukti yang dia bukan setakat meniru. Dia sedang cuba membina ayat guna peraturan yang ada dalam kepala dia. Jadi untuk terangkan fenomena ni, Chomsky perkenalkan satu idea yang memang revolutionary, Language Acquisition Device atau LAD. Cuba bayangkan otak kita ni macam komputer baru yang dah siap-siap ada software khas untuk belajar bahasa. Software ni bukan ada senarai perkataan, tak. Tapi ia ada blueprint tata bahasa universal, satu set peraturan asas yang ada dalam semua bahasa di dunia. LAD inilah yang bagi budak-budak kebolehan luar biasa untuk download bahasa di sekeliling mereka dan terus mula bina ayat sendiri. Jadi, nampak tak perbezaan besar antara dua teori ni? Behaviorism tengok kita macam kain putih, persekitaran yang corakkan kita. Sebaliknya, mentalism kulah kata, tak, kita ni dilahirkan dengan toolkit bahasa yang dah sedia ada. So, fokusnya beralih dari sekadar tabiat luaran kepada satu proses mental dalaman yang jauh lebih kreatif. Tapi kan, dalam sains, jawapan selalunya bukanlah hitam atau putih. Jarang sekali ia jadi sama ada A atau B. Jadi perdebatan ni tak berhenti setakat tu je. Jom kita tengok macam mana teori-teori yang lebih baru cuba cari jalan tengah, membina jambatan antara dua kamp yang berbeza ni. Teori-teori yang lebih moden ni, cadangkan jawapannya bukan nature lawan nurture, tapi nature dan nurture. Gabungan kedua-duanya sekali. Maksudnya, ya, mungkin kita ada kebolehan semula jadi, tapi kebolehan tu perlukan interaksi sosial untuk dicetuskan dan berkembang. Tokoh macam Piaget dan Vygotsky percaya yang kita ni sebenarnya secara aktif membina kefahaman bahasa kita bila kita berinteraksi dengan dunia dan orang sekeliling. Dan salah satu konsep paling best untuk faham idea gabungan ni datang dari Lev Vygotsky. Dia perkenalkan zon perkembangan proksimal atau ZPD. Apa benda tu? Senang cerita, ia adalah zon sikit lagi nak boleh.
Bayangkan seorang budak cuba selesaikan puzzle. Dia mungkin tersekat, tapi bila mak ayah dia datang bagi sikit hint, cuba letak yang biru tu kat sini. Terus dia boleh siapkan. Ruang antara tak boleh buat sendiri dengan boleh buat dengan bantuan, inilah ZPD. Dan interaksi sosial, itulah kuncinya. So, kenapa kita kena tahu semua teori ni? Apa pentingnya? Penting sebab semua teori ni sebenarnya direct membentuk cara kita mengajar dan belajar, terutamanya bila kita cakap pasal membaca dan menulis. Jom kita tengok apa kesannya dalam bilik darjah. Setiap teori ni akan hasilkan cara mengajar yang berbeza. Kalau cikgu tu lebih kepada behaviorism, mungkin dia akan banyak guna latih to be, hafal sifir dan bagi stiker sebagai ganjaran. Kalau cikgu tu lebih kepada mentalism, mungkin dia akan fokus ajar formula tata bahasa, struktur ayat yang betul. Tapi kalau cikgu tu guna pendekatan interaksionalis, kelas dia akan lebih meriah dengan perbincangan kumpulan, projek sama-sama di mana pelajar belajar sambil berinteraksi. Dan inilah poin utamanya. Dalam dunia sebenar, cikgu yang paling efektif, dia tak pilih satu teori je, tak. Sebaliknya, dia macam seorang chef yang handal. Dia ambil sikit ramuan dari setiap pendekatan, dia ambil latih to be dari behaviorisme, dia ambil pemahaman struktur ayat dari mentalism dan dicampurkan dengan banyak interaksi dari konstruktivisme. Tujuannya satu, untuk hasilkan hidangan pembelajaran yang paling sedap dan sesuai untuk setiap pelajarnya. Jadi, kita dah lihat macam mana pemahaman kita pasal belajar bahasa ni dah berevolusi dari sekadar satu tabiat kepada satu tarian yang kompleks antara minda dan masyarakat. Tapi, cerita ni belum habis. Sekarang, bila kita dah masuk era AI, muncul pula satu soalan baru yang sangat menarik. Adakah AI yang boleh hasilkan bahasa yang canggih ni akan bongkar rahsia baru tentang cara otak kita sendiri berfungsi? Adakah teori pembelajaran bahasa yang seterusnya akan dicipta oleh manusia atau oleh mesin? Satu soalan yang menarik untuk kita sama-sama fikirkan.